Orang-orang besuk, terutamanya yang suka sangat makan pizza tu, saya mau tahu tak? Ada satu kedai ni, dia jual Neapolitan pizza original style Itali yang sedap sangat. Nama kedai dia ni Kogo Cafe, berhadapan dengan Kilang Somen dan Naibati di Kampung Baru, jalan nak pergi ke Camp TUDM Gong Kedok. Pizza dia bukan jenis frozen ataupun yang tebal muak tu, ni adalah Neapolitan yang original. Gapo yang rare lagi pasal pizza dia ni, dia guna bahan-bahan yang diimport daripada Itali, macam dengan sos tomato dan juga tepung. Rasa dia ni pun lain daripada yang lain. Rasa masa manisnya asli dan juga fresh. Masa yang dia ambil untuk bakar satu Neapolitan pizza ni lebih kurang dalam 60 saat sehingga 90 saat sahaja. Tepung dia ni memang diterbangkan khas daripada Itali. Sebab itulah pizza dia ni lembut dan bila bakar tu comel je. Best seller pizza kat sini adalah smoked duck, beef pepperoni, chicken pepperoni, pizza cheese dan satu lagi pizza kambing. Pizza cheese dia ni dia tak pakai cheese yang biasa, tapi dia pakai cheese yang premier. Sebab itulah rasa dia sedap dan galik je bila makan. Yang bestnya lagi adalah dia punya pizza smoked duck ni, rasa molek dia punya daging itik yang disalai, lepas tu pula dia potong tu tebal-tebal. Kebiasaannya bila kita makan pizza, especially style Malaysia, sos cili tu memang wajib semua ada atas meja. Jenis hamba ni tekuk Melayu sejati, kalau tak ada sos cili tu memang tak sah nak makan pizza. So lepas pada ni, siapa yang rasa nak sangat makan pizza Itali yang sedap, saya mau boleh pakat mari di Kogo Cafe, Kampung Baru, jalan nak pergi ke Camp TUDM Gong Kedok, okey?